Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi SAW kata apa? Dosa dia bercakap banyak, kalau tidak ada ingat kepada Allah. Kalau bercakap kita tu tak membawa kepada ingat Allah, dosa bercakap lagi baik. Dalam cakap kita tu masukkan ingat kepada Allah. Kerana banyak cakap tanpa ingat kepada Allah, qaswatun lil qalbi, menyebabkan hati jadi keras. Wa inna ab'adan nasi minallah al-qalbul qasi. Nabi kata sejauh-jauh manusia daripada Allah adalah manusia yang keras hati.